Okey, ini aku baru je beli Enchant Blackstone Electric Shaver Smooth to Shave. Okay, jadi kita buka. Okay, kita tengok dalam dia ada apa. Okay, dia macam ni guys. Bawah dia ada kabel. Kabel apa ni? Diberus lah. Ni kabel USB Type C. Okay, kabel USB Type C. Tak apa, tak. So, kita buka. Okay guys. Wow, macam cantik guys. So, dia punya depan dia macam ni. Tepi dia macam ni. Tepi dia satu lagi macam ni. Okay, belakang dia macam ni. Okay, bawah dia macam ni. Okay, di tempat mengecas lah. Oh, tadi ni sarung dia tutup kan. Okay, kita boleh buka sini punya. Okay. Okay, nampak ah? Okay. Okay, korang dah nampak kan? So, aku lain sekali, aku bagi tahu lah. So, ni mata pisau dia. So, yang ni switch on off. Belakang ni untuk trimmer. Aku tak pasti trimmer apa yang dimaksudkan ni, kan? Dan bawah ni tempat pengecas. Okay. So, bila nak guna shaver ni, pastikan tolak ke atas untuk turn on switch dia. Okay, ketika dah turn on, nampak ni ada lampu kan? Ni tadi tak ada, sekarang ni ada lampu kan, nampak? So, maksudnya mesin sedang berfungsi lah. Kalau tengok dekat atas ni, dia punya mata pisau dia ni, kalau ikut aku tak faham. Tapi kalau dia tengah turn on sekarang ni, tapi kalau guna jari aku, tak rasa dia akan melukakan aku pun. Memang tak rasa apa-apa. Tapi kalau ikut instruction, memang macam ni lah. And then korang terus ke jambang korang kan. Lepas tu boleh shift macam biasa. So aku tak tahu sama ada ia betul-betul berfungsi ke tak. Jom kita try terlebih dahulu, okay? So mula-mula kita tolak ke atas untuk turn on. Okay. Mata pisau ni tak membahayakan kalau aku letak jari. Tak rasa apa-apa. Okay. Nampak? Tak ada apa. So, biar kita gini. Okay, nampak ni jambang aku kan. So aku tak try sama ada fungsi depan. Okay. Berfungsi. Sebenarnya kalau daripada buku manual dia tadi, suruh cukur dengan kering. Dia tu tak perlu mandi dulu ataupun tak perlu basahkan dulu. Terus cukur macam biasa dia. Dan aku rasa tak sakit pun. Nampaknya fungsi yang baik. Buat pelan-pelan je, gerak pelan-pelan. Oh. Berfungsi yang baik. Wow. Tak perlukan pisau cukur yang lama tu, yang biasa-biasa yang murah tu kan. Okay, aku dah guna, so aku turn off. Okay, korang tengok sendiri, aku tak ada potong video, tak ada potong video. Korang tengok sendiri, okay? Pipi belah kanan ni memang clean habis lah. Belah kiri pun clean habis. So, aku rasa produk ni memang praktikal dan sangat membantu lah untuk mencukur dengan lebih mudah. Okay. Korang tengok dah tadi, aku cukur jambang aku di pipi dan ianya berfungsi dengan baik. Soalan seterusnya, lepas cukur tadi, bulu dia pergi mana? Okey, sebenarnya dekat kepala ni ada satu tuil dan korang boleh tekan untuk buka. Aku tekan. Nampak? Okey, lepas dia cukur, bulu korang, bulu pipi tadi, bulu pipi aku tadi jambang ada kat dalam ni. Nampak? So, aku boleh buang lah kalau aku nak. Nampak? Aku ketuk macam tu lah, nampak kan? Ada bekas-bekas bulu jambang aku tadi. Okay. So aku dah pakai, aku boleh bagi review 8/10 untuk produk ni. So kepada korang yang berminat untuk mencari electric shaver yang tak begitu mahal, aku cadangkan korang dapatkan Enchant Blackstone Electric Shaver yang macam ni. Kalau berminat, sila klik link yang diberikan. Okay, bye.